Tiada siapa menyangka kampung Sungai Kecil Hilir melahirkan seorang insan berjiwa besar pada tanggal 24 Ogos 1954. Cik Hussein bin Ishaq mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Hilir dan kemudiannya pendidikan menengah di Sekolah Menengah Bandar Baharu Kedah Darul Aman. Berbekalkan sijil pelajaran Malaysia, anak bongsu daripada 9 orang adik-beradik ini memulakan keriernya sebagai seorang kerani di SJKC Kesin, Bukit Mertajam mulai Julai 1974. Ketika berusia 23 tahun, Cik Hussein bin Ishaq telah mengakhiri zaman keseorangannya apabila mengahwini gadis pilihannya iaitu Cik Su binti Mat Desa pada Julai 1977. Hasil perkongsian hidup Cik Hussein bin Ishaq dengan Puan Cik Su binti Mat Desa, beliau telah dikurniakan 12 orang cahaya mata. Ayahanda kami, Cik Hussein bin Ishaq, merupakan seorang yang penyayang, seorang yang pengasih dan tegas, bergantung kepada ragam anak-anak. Memandangkan kami mempunyai 12 adik-beradik, Abah mempelbagaikan kaedah, mempelbagaikan cara bagi melayani kami. Apabila anak-anak yang kecil dinasihati dan kadang-kadang ditegur dengan nada yang keras agar memahami apa yang dimaksudkan oleh Abah. Manakala bagi kami yang sudah besar, ibarat kami seperti sahabat. Ayah, Abah sering memberi nasihat, memberi dorongan agar kami berjaya dalam hidup. Walaupun pendapatan Abah sederhana, namun atas berkat usaha Abah dan juga yang dibantu oleh Umi, anak-anak Abah 3 orang telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala seorang telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Institut Agama Negeri Medan. Yang lain seperti di KUIS, di KISDAR, di Institut Pendidikan Guru Darul Aman dan juga di Politeknik Sultan Idris Shah, dan yang lain. Cik Hussein bin Ishaq dan isterinya menyedari akan kepentingan pendidikan sebagai batu loncatan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Falsafah hidup ini direalisasikan oleh kejayaan anak-anaknya di Menara Gading. Selama 38 tahun berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia, Cik Hussein bin Ishaq telah berkhidmat di 8 buah sekolah yang antaranya ialah Sekolah Kebangsaan Matanggerdu, Sekolah Menengah Abu Bakar Al-Bakir, Sekolah Kebangsaan Arau Rendang, Sekolah Kebangsaan Gunung Semanggul dan berakhir di Sekolah Kebangsaan Teluk Medan. Sepanjang perkhidmatan Cik Hussein bin Ishaq di Kementerian Pelajaran Malaysia, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Pelajaran sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1997, tahun 2005 dan terkini pada tahun lalu 2011. Cik Hussein bin Ishaq atau lebih mesra dengan panggilan Pak Hussein amat disenangi oleh rakan-rakan setugasnya. Pakar rujuk, malah beliau merupakan antara tulang belakang penubuhan Persatuan Pembantu Takbir atau Kapten. Bagi warga Sekolah Kebangsaan Teluk Medan, Pak Hussein merupakan tempat menimba pengalaman asam garam kehidupan dan pedoman mendidik anak-anak kemercu kegemilangan. Di sini adalah rakan lama yang begitu akrab semasa saya bertugas di sekolah dulu, dan sudah tentu dengan persaraan beliau ini akan merupakan satu kehilangan lah kepada rakan-rakan pentadbiran sekolah, terutamanya Kesatuan Pembantu Takbir ini, iaitu Kapten, di mana salah seorang yang
menjadi tenaga untuk menubuhkan kapten ini adalah Tuan Haji Hussein sendiri. Sezaman dengan saya dululah. Jadi dengan persaraan ini sudah tentu terutamanya sekolah ini sendiri akan kehilangan seorang penwibawa dan mempunyai disiplin kerja yang amat tinggi. Tuan Haji Hussein ini seringkali seorang yang ringan tulang. Jadi saya masih ingat lagi lah, kalau dulu seringkali kami kena hadir ke di Ipoh untuk menguruskan keuangan lapan. Saya masih ingat lagi, beliau lah yang sering membantu rakan-rakan yang mempunyai masalah. Haji Hussein lah tempat rujukan kepada rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan di dalam daerah Krian ini. Jadi dengan kesempatan ini saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Hussein. Mudah-mudahan selepas bersara ini beliau akan terus sihat, akan terus menabur bakti kepada masyarakat di sekeliling beliau. Terima kasih. Masa berlalu pantas, tanggal 24 Ogos 2012, Pak Hussein telah menamatkan perkhidmatannya pada usia 58 tahun. Namun hati kecilnya tetap mahu mencurahkan bakti demi agama, bangsa dan negara tercinta. Selamat bersara buat Encik Hussein.